setakat sekarang ni dah terjual berapa? Daging kunyit. Ambil. Ambil satu. Jaga diri Ambil je. Ambil je. Saya bagi dengan ayah saya. Awak kat mana berniaga ni? Saya sana. Daripada sana awak jalan main sini? Nah. Tak nak, saya bayar. Ambil. Tak boleh, saya bayar. Nah. Bagi. Tak nak. Jaga elok. Okay? Macam serupa. Oh tak, saya berniaga soya tepi tu. Ini berapa ni? Satu berapa ni? Ayam 7, daging 8. Puan bayangkan macam ni saya kena jaga makan. Lepas tu saya ada peneman saya technically suka makan sayur je. Maksud dia tak berguna hidup saya. Saya nak beli bagi dia orang makan tapi dia orang tak nak. Ini memang perniagaan puan punya ni. Puan masak sendiri Kenapa seorang je? Husband tak ada? Dia rehat dah sekejap. Oh ya ke? Puan ada kipas saya tumpang kejap boleh? Panas. Apa dah berapa lama berniaga ni nasi ni? Selepas PKP lah. Lepas PKP. Oh, maksud dia dah berniaga ni 8 tahun dah lah. Mana ada 8 tahun? So? Baru 5 tahun Kantoi matematik teruk. Kalau bukan bulan puasa, berniaga kat mana? Nasi Arab. Berniaga kat mana puan? Pasar malam. Pasar malam. Macam mana perniagaan setakat sekarang ni? Ni tahun ni memang teruk. Tahun ni teruk sikit. Jadi apa setakat sekarang ni dah terjual berapa? Daging kunyit. Kami ayam. Mai dah sotong, ada daging, ada ayam. Sotong kunyit. Ni apa paru paru kunyit. Macam tu. Jadi kalau sekarang ni setakat sekarang ni dah berapa dia? Nasi Arab. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Peniaga nak bagi orang tahu. Tak garang. Halo. Buka mulut semua orang kenal. Follow dah. Betul follow. Betul ya. Ya, bukan. Ayam kunyit, daging kunyit, sotong kunyit, paru kunyit. Jangan ambil duit dia orang. Dia orang nak makan apa bagi je. Jumpa ayam kunyit, daging kunyit, paru kunyit, sotong kunyit. Terima kasih Pak. Baik. Tak bayar, saya bayar tak apa. Puan tak ada kertas Mai saya catat. Aku dah menarik. Ramai lah. Minta masa Saya tak cocok. Kang saya cedok nanti KKM angkut dengan saya sekali. Assalamualaikum tuan. Apa khabar? Suami. Oh, awak handsome Saya follow abang juga. Saya follow juga. Saya tak follow diri saya. Tapi tak apalah. Tak ada, saya jalan-jalan je. Saya tengok kok sunyi je kan. Tu saya datang Okey cik, terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, sama-sama buka puasa Plan saya nak balik kampung semua kena batal. Sebab tu saya ada kat sini. Kalau tidak saya dah cabut balik kampung Tak apa, kadang-kadang apa yang Allah bagi tu ada asbab dia tu. Kita ada hikmah dia. Betul? Kita kena bersangka baik je. Jumpa ayam kunyit, daging kunyit, paru kunyit dengan apa? Sotong kunyit. Baik sama Puan. Sama buka puasa Baik cik. Ingat guys, dalam dunia ni harta tak penting, apa saja pun tak penting. Yang penting adalah kalau kita ada sesuatu kuasa, ada sesuatu resource, kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Baik sama ayah. Okey, jaga diri Sama. Baik sama ayah tuan Baik. Sama buka puasa puan. Baik. Tak apa, tak follow pun makan, tak apa. Dia bukan syarat makan untuk follow orang, tak apa, makan je. Sama buka puasa. Tak apa, saya kira macam ni ayam 8, daging 8. Senang macam tu kan. Kalau tidak kita pening kepala. Makan. Sama buka puasa. Macam mana puan? Okey, niaga. Kalau macam ni alhamdulillah. Macam ni alhamdulillah. Tak apa, makan je. Tak apa, sabar teman. Tak ada masalah. Sama buka puasa. Tak payah. Baik, sama buka puasa tuan. Baik, sama ayah. Sama. Baik, sama ayah. Hati-hati Maaf batin. Alright, thank you. Have a nice day. Okey puan. Saya takut lama lagi nanti puan pening. Ni yang saya totalkan tadi semua banyak ni. Okey. Saya tak nak lebih puan ambil. Okey. Rezeki puan lah hari ni. Tuan. Tak apalah, panggil tuan lah. Saya bagi satu baju raya. Raya tak payah pakai, tak gaduh beli dah. So semoga dengan benda ni bagi kebahagiaan, keseronokan dan raya yang seronok. Penyakit tak ada masalah. Asyik kita mau berubat. Baik, sama. Baik. Sama. Jangan tundukkan saya, tak elok. Puan cincin belian satu nak? Jaga elok. Jaga elok. Raya puas. Biasalah puan dalam niaga ni kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. Kadang-kadang kita kena buka mulut sikit. Jadi kadang-kadang kalau kata puan
Tapi yang penting tuan dengan puan bahagia aja. Tuan jagalah kesihatan sikit. Okey puan, terima kasih banyak kak. Okey, jaga diri elok sama hari raya tuan. Nah, saya lebih kurang pun saya minta maaf banyak lah. Minta maaf lah puan kalau saya datang buat kecoh ni. Saya nak tolong puannya. Alhamdulillah. Saya dah kasih pulang tak ada rezeki. Oh iya ke? Ya, saya reda lah sebab tahun ni memang saya macam ni. Tahun ni lepas-lepas tu okey. Oh, okey. Tak apa, kadang-kadang Allah bagi lebih, kadang-kadang Allah bagi sikit. Saya reda lah sebab tahun lepas saya dah memang alhamdulillah lah dah. Betul? Tak apa. Jaga diri ya. Okey, jaga diri elok. Baik, Assalamualaikum. Nak ambil duit raya seorang satu. Ambil. Terima kasih. Nah adik. Ambil duit raya. Lagi. Nah. Terima kasih. Kerja main game je ni. Macam mana ni? Gigi mana pergi? Makan gula. Makan gula. Itulah. Nah, raya. Ambil. Okey. Terima kasih. Okey, jaga diri elok. Okey. Salam. Baik, jumpa lagi dah. Ambil gambar? Boleh. Sekeping RM10 boleh. Saya keluar modal banyak, saya kena ambil boleh ya? Boleh. Ambil. Ambil satu. Jaga diri Okey, alhamdulillah selesai saya bazar terakhir saya tahun ni adalah di Wangsa Maju. Alhamdulillah dapat sempat kongsi beberapa rezeki dengan orang. Kita doakan semoga siapa-siapa yang tengah terjejas apa semua tu urusan dia dipermudahkan, diberikan rezeki kesihatan, rezeki wang ringgit semua. Saya faham ramai tengah struggle tapi kena bertahan. Selamat Hari Raya. Kita jumpa lagi kita jumpa lagi di selepas Aidilfitri. Cikgu Syahri Wangsa Maju Kuala Lumpur settle. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum.